Mang Lee dah dengar perkataan ni. Saya letih dengar. Saya pernah cerita, nak cerita saya tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan. Ni pengalaman saya lah. Akhirnya dia jadi anak murid saya. Nama dia Jai. Tukar huruf tu, Jai tu, anak murid saya tu. Laki bini tu. Jadi dia pergi merawat dengan seorang perawat. Saya tak boleh sebut nama. Perawat yang popular dalam TikTok. Terkenal dalam TikTok, popular dalam TikTok ni. Dia pergi merawat dengan perawat yang popular dalam TikTok. Saya tak boleh sebut nama dia sebab saya tak mau aibkan dia. Tapi saya nak cerita di sini. Jadi dia berawat, dia habis hampir RM3,000. Hampir RM3,000 dia habis. Sebab perawat tu kata dia ada saka. Sebab perawat tu dia ada saka. Popular lah TikTok, kan? Pergilah berubat, habis RM3,000. Sebab dia kata, perawat tu kata ada saka. Jadi perawat tu tak tahu lah dia buat apa, bagi zikir ke apa, wallahu alam, tak tahu. Akhirnya dia mai jumpa saya, merawat dengan saya. Sebab laki bini ni jadi takut, jadi macam pucat, tak larat, letih apa semua ni. Bila mai jumpa saya siasat. Saya tanya dia, saya panggil, padahal dia muda pada saya, tapi saya panggil abang, panggil kak sebab saya hormat, kan? Dan perawat ni tuan-tuan, ada pesakit ni tuan-tuan ni, antara Jan ni, dia ni tuan-tuan, dia orang susah, orang tak ada duit. Ayah dia ni, bapak mentua dia ni, kan, bapak mentua ni tolong jaga anak dia. Dan anak dia tak boleh start sekolah. Anak tak boleh sekolah tuan-tuan. Anak dia tak sekolah sebab apa? Tak ada duit nak bagi, nak sara anak untuk anak sekolah. Nak cerita susahnya anak tadi tu. Tetapi perawat tu minta RM3,000. Dekat RM3,000 lah saya, kan? Kenapa? Untuk nak buang saka tadi tu. Tuan-tuan, bayangkan anak tak sekolah RM3,000. Perawat yang popular dalam TikTok, kan? Kalau saya sebut nama lagi, aibkan dia, tapi tak sebut nama. Tapi saya nak beritahu dia. Sebab tu saya, tuan-tuan, jangan suka-suka tuduh saka. Sebab saya siasat dulu. Bila mai saya tanya dia, abang, ada tak ayah abang, mak abang ke apa pernah buat jamu ke apa kan? Dia tak pernah. Sebab tu saya tanya belah bini pula. Belah bini pun tak pernah. Bila tak pernah apa semua, saya tengok kulit, saya tengok mata. Lepas tu kan, letak tangan kat dada dengan jantung. Lepas tu saya dengar. Lepas tu saya pegang, saya nadi. Saya kira nadi saya tengok jam, satu minit berapa kali nadi tu bergerak. Saya tengok bola mata, saya tengok anak mata, orat mata, saya tengok semua. Saya tengok kulit, sebau bau mulut tu busuk lah bulu orang kan, bau. Saya kata, abang tak ada saka. Tapi saya tak kata begitu. Saya tak boleh kata abang tak ada saka, sebab perawat-perawat lain dah tanam dalam otak dia ni saka. Perawat-perawat, semua perawat dah tanam dah ada saka. Jadi kalau saya menolak kata saka, jadi kalau saya berubat, dia takkan sembuh. Demi Allah takkan sembuh. Sebab dalam otak dia saka. Sihir saka dalam kepala otak dia, kan? Saya tak mention nama-nama. Saya tak mention nama apa-apa, tapi saya nak beritahu, kan? Jadi tahu saya buat apa? Saya buat satu acak. Saya buat gajah, badak, rimau, beruang apa semua saya buat. Saya buat gajah, badak, rimau, beruang apa semua. Lepas tu saya panggil lelaki bini duduk kat acak ni. Saya halau. Masuk saya halau, saya panggil saka tu keluar. Saka keluar nama. Masuklah acak tu. Lepas tu saya kata, "Kak, abang dan tu dah keluar, saka dah keluar, abang balik." Tapi abang kena jaga makan minum. Abang jangan makan, saya lah kan, jangan makan benda ni, jangan makan benda tu, jangan makan benda ni, macam ni. Dia balik. Tuan-tuan, demi Allah, demi rasa langit yang sanjung, bumi yang sepijak, sembuh tuan-tuan. Sebab kepercayaan dalam diri dia tu, saka tu dah keluar, masuk dalam acak tu. Padahal suami isteri